Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu aku ternampak satu video menarik. Ada seorang berada ni, dia sedang membuat demonstrasi aman secara solo dekat depan kedutaan Amerika. Okey, memang bagi aku berada ni won my heart lah. Dia memang ada a ball of steel, sangat-sangat berani dan dia menyuarakan perkara yang memang satu dunia tengah suarakan, iaitu keganasan yang sedang berlaku dekat bumi Gaza. Okey, so setelah dia buat demonstrasi tengah-tengah buat, tiba-tiba ada beberapa pegawai polis yang datang suruh dia berhenti buat benda ni. Dan benda ni menimbulkan persoalan lah kepada diri dia. Dia bertanya bahawa adakah dia tidak mempunyai hak sebagai seorang rakyat Malaysia untuk membuat demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika. Polis tu tak boleh nak jawab. Cuma polis tu jawab apa? Dia cakap minta budak ni belah atau pergi kawasan tu sebab apa, ni kawasan tempat awam dan orang awam tidak boleh membuat sebarang demonstrasi aman dekat tempat awam. Okey? So kepada abang polis kat dalam video ni, I just back to differ. Sebab apa, kalau kita tengok balik Akta Perhimpunan Aman tahun 2012, alright? Akta Perhimpunan Aman tahun 2012 memberikan kebebasan yang besar sebenarnya kepada rakyat kita untuk membuat demonstrasi aman dekat mana-mana kawasan awam. Okey? Dan sekiranya kita membuat demonstrasi aman dekat kawasan awam, tak ada orang boleh kata apa yang sedang kita buat ni merupakan satu perkara yang salah. Walaupunlah demonstrasi aman tu di hadapan kedutaan Amerika, walaupun Amerika ni memang big brother, memang gangster ke apa ke, kita tak heran sebab ini adalah hak yang telah dijamin di bawah Akta Perhimpunan Rasmi dan juga dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Okey, cumanya dalam menjalankan hak kita untuk membuat demonstrasi aman dekat kawasan awam ni adalah beberapa peruntukan undang-undang yang kita kena ikut. Okey, benda ni pun ada dalam Akta Perhimpunan Aman tahun 2012, di mana sekiranya kau nak buat apa-apa demonstrasi aman, sebelum kau boleh buat demonstrasi ni, kau perlu maklumkan dulu kepada balai yang berdekatan, okey, tentang apa yang kau akan buat pada tarikh itu. Okey, sekiranya katakanlah kau nak buat demonstrasi aman pada 30 hari bulan 6 nanti, apa yang kau boleh buat adalah kau perlu notify kepada balai polis yang terdekat. Katakanlah kau nak buat demonstrasi tu dekat depan SCC Mall dekat Shah Alam, maknanya kau kena notify IPD Seksyen 9, kau kena beritahu mereka kita akan buat demonstrasi aman dekat kawasan ini pada tarikh yang tertentu, pada masa yang tertentu, dengan bilangan orang yang tertentu. Okey, setelah permohonan dibuat ataupun setelah notification telah dibuat, mungkin akan berlaku perbincangan di antara pihak event organizer seperti aku dengan pihak polis yang menerima notification ni. Setelah ada perbincangan, mungkin ada beberapa syarat yang akan diletakkan kepada event organizer. Contohnya, kau tak boleh melebihi kapasiti. Contohnya, kau tak boleh pergi ke tempat lain selain daripada tempat yang kau dah mohon ini. Contohnya, waktu yang kau nak buat ni kau mesti ikut betul-betul. Kau nak buat pukul 2, kau kena start pukul 2. Kau tak boleh start lambat, kau tak boleh habis lambat. Benda ni semua akan dipersetujui. Dan sekiranya setelah ada syarat-syarat yang diletakkan oleh pihak polis kepada demonstrasi aman ni dan orang ini melanggar syarat-syarat ini, maka pihak polis boleh menangkap orang itu dan menuduh orang itu di mahkamah, dan sekiranya orang itu didapati bersalah, dia boleh dikenakan denda up to RM10,000. Okey, cumanya tugas kita sebagai event organizer adalah untuk notify saja kepada pihak polis, alright? Sekiranya through our notification pihak polis tak reply, dia tak minta kau jumpa ke apa, kau boleh carry on and buat demonstrasi ni. Sebab apa? Tugas kau seperti mana yang telah dinyatakan di dalam Akta Perhimpunan Aman tahun 2012 adalah untuk notify saja. Maknanya kau tak perlu tunggu feedback daripada pihak polis. Okey, so kepada orang-orang yang nak buat demo secara aman dekat luar sana, aku minta korang baca